Nak tahu tak kelebihan simpan duit raya anak di akaun GAP Public Gold? Ibu bapa yang bijak kena mulakan langkah untuk simpan tabung pendidikan anak-anak dalam bentuk aset emas 999 macam ni. Kita kena tukarkan duit raya anak-anak kita yang kita dapat dalam musim raya ni kepada dalam bentuk aset emas. Sebab apa tuan-puan? Sebab nilai emas kekal untuk tempoh dalam jangka panjang dan sangat sesuai untuk tabung pendidikan anak-anak kita yang masih lagi kecil. Bila sampai waktunya nanti, emas ni kita boleh gunakan untuk tampung pelbagai kos untuk mereka nak masuk universiti ataupun college bila sampai waktunya nanti. Emas ni merupakan aset yang kalis inflasi dan sangat sesuai untuk kita ikat kuasa beli duit ringgit kertas kita daripada kejatuhan nilai dalam tempoh jangka masa panjang. Sebab apa tuan-puan? Sebab RM100 hari ini dah tak sama dengan nilai RM100 10 tahun yang lepas. Jadi tuan-puan, bila kita simpan duit raya anak-anak kita ni dalam bentuk aset emas, sebenarnya kita simpan dan kekalkan kuasa beli duit raya anak-anak hari ini untuk kita guna pakai dan beli barang yang sama pada masa akan datang. Kepada ibu bapa yang nak mulakan tabungan anak-anak dan tukarkan kepada dalam bentuk aset emas, boleh daftar akaun emas GAP Junior. Jangan tangguh lagi untuk kita mulakan tabungan anak-anak ni dan alihkan kepada dalam bentuk simpanan emas. Untuk mulakan tabungan emas, boleh klik beg biru di bawah dan isikan detail supaya saya boleh hubungi tuan-puan untuk saya bantu langkah-langkah dan juga kongsikan ilmu tentang simpanan emas